menyembelih binatang korban bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah dengan binatang yang telah ditetapkan oleh syarak. Binatang yang ditetapkan syarak ni apa? 5 sahaja. Unta, lembu, lagi kerbau, termasuk lembu lah tu, adik-beradik. Okey, unta, lembu, kambing, biri-biri, kerbau sekali. Okey, 5. Maknanya hak ni kena ingat sebagai asas. Kok macam mana sekalipun, kalau kacuk sekalipun, kacuk sesama dia saja. Kalau unta kacuk dengan kambing, jadi apa? Kamta. Boleh buat korban tak? Sah tak? Sah, sebab dikacuk sesama binatang yang dibenarkan. Kalau dikacuk dengan luar pada 5 ekor ni, contoh kambing dikacuk dengan seladang, jadi apa? Kamdang. Boleh sah tak? Tidak sah. Ada tak yang sekarang ni orang jual, orang tanpa sedar, dia tak tahu hukum, binatang yang dikacuk luar daripada 5 binatang tadi? Ada. Selembu. Selembu tu besar sebab dia dikacuk di antara lembu dengan seladang. Orang dah tengok, oh dia besar dia kata, boleh saya nak ambil buat korban? Tidak sah. Sebab apa? Seladang tidak termasuk adik-beradik lembu ataupun adik-beradik kerbau. Tu kena faham kaedah hukum. Sebab tu kita yang diberi amanat ni, okey, Ustaz Lutfi, Pak Jo, saya ke yang menguruskan korban, kita kena tahu hukum ni. Tengok lain macamnya muka ni awak, muka dia macam nak nampak seladang pun tak, nampak lembu pun tak, tanya ni kacuk dengan apa ni? Kaya kata kacuk lembu dengan seladang, awak tak boleh buat korban. Okey, tengok muka dia macam muka Santa Claus. Kambing tu, dia kambing dengan rusa. Kan? Dan awak lain macam kambing. Kambing tanya, kambing tu kacuk dengan apa? Kambing tu kacuk dengan rusa. Tidak boleh. Tidak sah. Kalau kambing kacuk dengan kerbau, boleh tak? Jadi apa? Kambau. Pandai dah. Pandai dah tu. Boleh tak? Boleh. Ada tak orang buat kacuk tu? Dipanggil japlo. Kambing japlo apa? Japnapari. Memang tak. Memang tak. Jadi syarat sah yang pertama bagi binatang korban, sebab apa saya nak bagi tahu, nanti kita ni orang kata hari ni dah banyak sangat saya tengok peningkatan orang berkorban ni, dah mula banyak dah. Dia buat sendiri kat rumah. Kita tahulah hukum ni. Ustaz pernah bagi tahu, ajak pada kita bahawa binatang korban ni macam ni kacuk tak boleh buat kalau dia luar pada 5 beradik tadi. Okey, 5 kumpulan tadi. Okey. Ini kita sebut dia adalah syarat sah yang pertama untuk buat korban. Binatang tu kalau dia saja tak apalah, kalau dikacuk lah kacuk sesama dia. Yang kedua mesti cukup umur, iaitu 2 tahun. Nak tengok umur dia macam mana, Pak Jo? Pak Jo biasa duk main dengan kambing, saya tahu. Kena tengok gigi dah. Ustaz Lufi dia biasa duk kopek gigi lembu, dia tahu ni kan. Tengok 2 batang bawah ni. Saya dulu masa kecil, saya digunakan kelebihan, orang kata tok kita dulu ni adalah tok saya dekat kampung Sinjan tu lah. Itu saya pergi tukar. Belah mak dia. Kampung tu kampung ulama, iaitu yang diasaskan oleh Syekh Haji Osman Abdul Wahab. Tokoh ulama besar di Kuching pada satu ketika dulu pada tahun 1890-an hujung lah. Jadi nak ceritanya, tok saya dulu di situ dikenali sebagai Haji Kambing. Tok saya, arwah tok saya. Sebab kami banyak, memang banyak. Kami waktu kecil dulu biasa je. Siap orang kata booking tu kami aku, tu kami hang, biasa. Jadi kami biasa nampak tok kita ni duk selak. Awal lah tok duk selak mulut kambing tu. Bila nak buat kekah kat kami lah, cucu-cucu dia ni, sebab cucu ramai. Jadi bila kita awak diselak tu, rupanya bila kita dah besar, dah mengaji fiqah, baru kita faham. Rupanya orang dulu dia nak tengok umur kambing tu, kita tengok gigi dua batang hak ni. Kambing, lembu, unta, kerbau, biri-biri jangan pergi cari gigi atas. Dia tak ada gigi atas, dia ada gigi bawah ya. Jangan pelik noh. Kalau tak percaya, nanti hak sini Pak Jo tolong ambil kepala lembu tu 3 ni, bubuh sini buat eksperimen. Cuba pergi buka, selak bibir dia tu. Tengok gigi dia ada kat mana. Dia ada gigi bawah saya. 2 batang ni indikator dia. Kalaulah 2 batang ini lebih panjang berbanding gigi kiri dan kanan di sebelahnya itu, kiri dan kanan ni pun besar juga, tetapi dia pendek berbanding gigi 2 batang di hadapan itu, maka umurnya adalah sudah berada di hujung 2 tahun nak masuk 3 tahun. Boleh buat korban tak? Sah tak? Sah.
Kalau dua batang giginya itu duduk di bawah sedikit berbanding gigi kiri kanan dan kiri dan kanan tepi tadi, maka dia sudah berada di awal usia 2 tahun. Kalau dia terlalu pendek separuh, jangan ambil, dia tak cukup 2 tahun. Maknanya dia pendek sedikit saja berbanding gigi kiri dan kanan tepi tu, maka dia sudah berada di awal 2 tahun. Sebab apa kena bagi tahu? Sebab ada kita pergi tempat jual lembu, dia tak tahu benda ni. Tapi kebiasaannya orang yang bela lembu ni dia tahulah nak kira umur macam mana. Biasanya dia tahu. Tak pernah lagi saya jumpa dia tak tahulah. Aje cuma andai kata dia kata saya pun tak berapa nak pastilah lembu ni umur berapa, kambing ni umur berapa. Kita pergi tengok. Sebab tu Nabi kata kalau tak ada juga yang 2 tahun ni, ambillah yang umur setahun seperti jaz'atan minadh-dha'ni, iaitu biri-biri yang baru gugur luruh gigi hadapannya dan tumbuh giginya yang awal itu setahun. Kambing biri-biri dia special Nabi sebut, iaitu cukup umur setahun boleh buat korban sah. Sebab tu kambing di Mekah kita tengok biri-biri di Mekah ni kecil dia buat dam tu. Dia buat dam tamattu' ataupun dam qiran. Sebab tu kita tengok murahnya 300.5 dalam apps tabung haji tu 900.5 untuk dam. Sebab tu saya tak ambil dam tabung haji dulu, saya ambil dam sendiri dekat Mekah. Pasal kita ada kawan-kawan boleh tolong, kita pergi kat dia. Tu nak ceritanya kambing biri-biri sahaja khusus untuk yang mana Nabi sebut setahun sudah boleh dibuat korban. Okey, selesai. Baik, masuk dalam untuk menyembelih binatang korban. Okey. Masa lembu tu sampai, saya sebut bila lembu tu sampai, jangan pi tagging lembu tu, jangan pi habak. Kalau tahu pun sama AJK je tahu Pak Jono. Lembu tu nombor berapa? Ni lembu 1 2 3. Jangan pi tagging, pi tampal tu lembu 1 besar-besar gitu. Orang pun nanti bila lembu sampai 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah lah contoh nak sembelih sebelah kan. 11 Zulhijjah tu pi tambat situ, 10 Zulhijjah pi tambat situ. Satu kampung dia bawa batalion dia pi tengok lembu dia. Saya cerita apa kesan dari situ. Cuma saya nak cerita di sini ada dipanggil qabdul haqiqi. Penerimaan kita dia ada dua qabad ni, ada dua qabad hakiki, qabad hukmi dalam masalah muamalat jual beli nah. Qabad ni maknanya menerima barangan itu dalam keadaan sempurna. Bila sebut tadi binatang korban ni kita tengok tadi 3 benda. Sesama dia 5 binatang tadi kalau dikacut bersama dia. Yang kedua cukup umur, yang ketiga saya lupa nak tambah syarat yang ketiga, iaitu tidak ada cacat. Kalau cacat tidak sah buat korban. Walaupun kita kata putus sikit ya telinga Ustaz, tak apa ke? Tak boleh, tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Telok tak ada. Pernah pergi tanya, awak telok tak ada lembu tu? Kita tanya dia, oh ni memang daripada kecil. Dia dipanggil apa? Kasih. Dikasih daripada kecil. Kalau kasih daripada kecil sah. Kalau dia bukan dikasih daripada kecil, dia kita awak telok tak ada tu, dia duk main duk celah-celah pokok, terkepit putih. Contoh, maka tak boleh buat korban, tidak sah. Dia dianggap cacat. Ada kudis sikit ya. Kudis sikit, tak apa, gemuk. Lembu ni gemuk, kudis sikit. Kita nak kata cacat tak cacat, tetap cacat. Sebab apa? Kudis tu nanti kita buang tak? Bila buang, benda itu adalah ada manfaat. Kalau dia tak berkudis, boleh makan tak? Asal ni kalau dia tak boleh makan tak? Maka dianggap cacat, maka tak boleh ambil. Ataupun lainnya cacat seperti kita tengok, lain macamnya Ustaz Lufi tengok, awak lembu ni dia seorang je giling kepala. Orang lain lembu lain tak giling kepala pun, eloknya. Dia gila tu, jangan ambil, tidak sah. Ataupun kita tengok kawanan dia ni, ramai-ramai dia ni, bila kita bagi makan kat dia seorangnya lambat, susah nak ambil makan. Maknanya dia ada masalah penyakit, boleh jadi kaki dia sakit ke, dianggap juga cacat. Lagi kalau dia tempang, lagi tak boleh. Tu kita nak cerita syarat sah binatang korban tadi. Hari sampai tu kita tengok semua benda ni tadi dah ada. Dia ini tadi cukup dah syarat 3 benda. Dan kalau sunat tadi, sunatnya kalau lembu tu ada tanduk, lepas tu dia daripada tanduk dengan tak tanduk, ambil yang tanduk dulu. Kalau warna, ambil warna putih dulu. Tak ada warna putih, bawa pergi warna kuning. Tak ada warna kuning, pergi ambil warna perang. Tak ada perang, bawa pergi warna coklat. Tak ada warna coklat, bawa pergi merah. Pergi merah, bawa tumpuk-tumpuk. Yang terakhir warna hitam. Yang ketiga iaitu jantan betina, ambil jantan dulu. Tetapi 3 sunat ni tadi ada satu yang mengalahkannya. Gemuk tu sunatnya mengalahkan 3 tadi. Hak tak ada tanduk,
warna ke ataupun dia itu jantan atau betina, gemuk tu mengalahkan 3 tu. Contoh saya bagi. Ni lembu ni, okey, kita tengok tanduk ada. Okey, lepas tu dia ni warna dia putih pula. Jantan pula. Badannya taklah kata kurus berisi, tapi tiba-tiba hak ni betina. Tak ada tanduk. Hitam pula warna dia lah kali. Tapi dia gemuk. Maka para ulama kata gemuk itu mengalah 3 sunat yang lain. Tu kena faham. Okey, jadi sampai kita pilih tadi, ni lembu. Sama tak kita tengok tu? Sama. Baru kita terima, maka kalaulah ada sedikit untuk dibuat dipanggil menerima lembu tadi kan. Okey, ada tantangan kalau menerima macam tu, orang kata tak ada masalah, sah dah. Cuma dipanggil, orang kata kalau kita hari ni macam jual beli hari ni, kurier sebagainya, dia kata okey, barang dah sampai, okey, tak ada rosak, baru dah selesai kan. Macam itulah ibaratnya. Kalau boleh buat begitu, alhamdulillah. Tak boleh buat, tak buat pun tak apa. Yang penting pastikan lembu tu sampai ke kita adalah dalam keadaan sempurna. Sebab kalau kecacatan itu diterima sebelum daripada sampai ke kita, itu bukan tanggungjawab kita, tanggungjawab pihak penjual. Lembu yang kena bertanggungjawab. Bila sampai pada kita, tu kena ingat, kita kena pastikan keselamatan lembu tu di tempat yang tidak ada menjadi gangguan padanya, boleh berlaku cedera padanya. Kalau cedera, patah kaki, tiba-tiba esok awak lembu ni tempang lah. Masa dia hentak semalam tak ada tempang, esok tu tengok tempang, tidak sah buat korban. Waktu tu Pak Jo macam nak selesai. Kita kata jemaah peserta sekalian, kita sembelih juga nak, kita buat jadi sedekah sunat. Korban tak boleh tak sah sebab dia cacat. Peserta mesti asal kalat. Tak dapat, kami tak dapat 3 fadilat lah. Tak dapat penebus dosa, tak dapat pahala, tak dapat kemuliaan, tak dapat. Caranya macam ni Pak Jo. Okey, pulangkan balik duit lembu tadi, bela balik. Bela dulu seminggu. Bagi gemuk lagi. Lepas tu baru sembelih, jual dekat orang blok 3. Lagi tu, buka, dapat balik duit kan. Tak ada masalah, benda tu settle, boleh diselesaikan. Itu saya kata pihak pengurusan kena bersedia. Benda-benda yang kita tak jangka. Bila kata ada masalah macam tu, cedera tadi. Okey, kalau kita nak taklid dalam mazhab Abu Hanifah pun kata, contoh, lembu tu semalam masa dihantar tu elok je, tak ada cacat apa. Pagi esok nak sembelih tengok berdarah telinga sikit. Rupanya kena kerekah dengan anjing contoh. Malam tu kena kerekah dengan anjing, telinga dah putus telinga dah. Dalam mazhab Abu Hanifah, iaitu kecacatan yang tidak melebihi 1/3 sah buat korban. Mana masih boleh taklid mazhab lagi lah. Okey, tetapi dalam masa yang sama, mazhab Abu Hanifah dia hanya boleh sembelih 10, 11, 12, 13 Zulhijjah tidak termasuk hari tasyrik. Dia berbeza. Kita mazhab Syafi'i je 10, 11, 12, 13. 3 mazhab lagi, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Ahmad bin Hanbal, iaitu 10, 11, 12 sahaja. Kalau berlaku 13 Zulhijjah, putus telinga ada sikit tadi, kita nak taklid mazhab Abu Hanifah, binatang yang kurang dari 1/3 sah, tetapi harinya tidak sah, tetap tidak sah. Jadi kena jaga-jaga. Cuma saya nak sebut, kalau ada yang kata berlaku sebagainya, tolong rujuk kepada ahli. Contoh, rujuklah pada ustaz-ustaz yang tahu, Ustaz Lutfi dan sebagainya, untuk kita ambil makluman supaya kita tak mudah membuat keputusan tanpa kita mengetahui dari sudut hukumnya. Okey? Baik. Jadi sampai nak sembelih lembu. Okey, sekarang ni bila lembu tu tadi kita dah sampai, jangan tagging lah. Jangan tagging, kalau boleh tagging sebab apa? Pertama saya nak sebut, korban ni ada 2. Korban wajib dan korban sunat. Korban wajib ni disebabkan adalah kerana bernadar. Yang kedua kerana wasiat. Okey, wasiat ni kena ambil maklum pihak pengurusan. Contohnya saya masuk korban, saya ni sekarang ni ambil borang, saya bayar sekejap lagi, tiba-tiba 9 Zulhijjah saya mati. Dia tetap jadi wasiat. Maka status asal saya nak buat korban sunat, tetapi dia jadi korban wajib. Sebab saya tiada kuasa untuk memberi izin sebab saya mati dah. Macam mana nak minta izin? Takkan Pak Ju nak pergi tanya dekat tepi kubur kan, Ustaz Edi macam mana ni lembu awak ni, macam mana? Tak boleh jawab. Kalau saya jawab saya, Pak Ju melompat pula. Maknanya dia jadi status korban wajib, maka dia menjadi hak milik fakir miskin secara keseluruhan bahagian saya tu. Maknanya keluarga isteri saya haram makan, keluarga saya haram makan, tuan-tuan semua haram makan, tak boleh makan, kecuali yang boleh makan, yang boleh ambil daging itu adalah fakir miskin. Tu kena faham tu. Kena jaga-jaga tu Pak Jo. Sebab mati hidup ni di tangan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Okey.
Kalau berlaku macam tu, macam mana nak selesai masalah? Saya bagi solution. Para ulama sebut, boleh tak keluarkan portion hak meninggal tadi, wasiat yang meninggal ni tadi, dalam 7 bahagian tu, 1 meninggal tadi, kita bawa keluar dari ni, kita akan bagi ganti untuk orang lain masuk. Mana buka open. Tapi dia punya hak si mati tadi, gantikan dengan seekor kambing. Boleh tak? Ulama jawab boleh. Yang penting yang digantikan itu lebih afdal daripada yang asalnya. 1 bahagian dengan 1 ekor kambing, manakah lebih afdal untuk berkorban? 1 ekor kambing lebih afdal. Maknanya 1 ekor kambing dengan 1 ekor lembu, manakah lebih afdal? 1 ekor lembu lebih afdal berbanding seekor kambing. Sebab tu seekor kambing lebih afdal pada 1 bahagian. Jadi tukarkan sahaja orang yang meninggal ni tadi, pergi jumpa keluarga dia, minta tambah, kata kami kena mohon jasa baik pihak keluarga, waris untuk tambah duit sebab harga tak sama dah. Seekor kambing dah jadi harga berapa sekarang Ustaz Fli? 1000 kita kata. Boleh tak ni 800.5 contoh, nak tambah lagi 100.5. Boleh tak keluar? Boleh. Kalau dia tak boleh, kita lah uruskan, tambah duit beli kambing. Jadi tak susah nak uruskan lembu hak campur dengan korban wajib korban sunat tu. Nanti masa qismah ifras pembahagian tu yang jenuh kita nak buat. Okey, jadi maknanya sembelih saja kambing tu semua hak fakir miskin, bagi pada fakir miskin. Selesai masalah. Baik. Sekarang ni jangan tagging tadi. Sebab apa jangan tagging? Saya kata kita peserta ni, korban wajib boleh terjadi bila mana? Contoh, kita pergi tengok lembu kita, tiba-tiba Pak Jo tanya, "Amboi Haji," dia kata, "tengok lembu korban ke?" "Ha lah, ni lah lembu korban saya tahun ini," dia kata. Maka jadi status korban wajib. Dia tak boleh makan, haram makan, anak-anak tak boleh makan, kita pun tak boleh makan. Hak portion wajib tadi, 1 bahagian tu. Faham tak? Jangan cakap macam tu. Ini dipanggil masalah ta'yin bil ja'li. Ulama sebut. Dalam mazhab Syafi'i kata, muktamad, dia jahil ke dia tidak jahil, dia tahu ke dia tak tahu, tetap menjadi korban wajib. Walaupun begitu, kita pergi selok habis semua kitab cari. Disebut oleh Al-Imam Abu Bakar Bik dalam kitabnya sebut. Dia kata apa? Adapun menurutku qultu, dia kata. Okey, ini pandangan ulama mazhab Syafi'i kata, orang awam yang bercakap begitu tetap tidak jadi korban wajib, masih berstatus korban sunat kerana jahil dengan melihat kepada masalah ammah ataupun masalah umum masyarakat yang mutaakhir ini memang dah tak macam masyarakat dulu. Betul dah? Kita tengok sendiri hari ini pun sama dah. Tok kita, orang tua dulu, walaupun dia tak pergi sekolah agama, tapi hukum fiqah tu kuat tak? Kuat. Kita hari ini nampak moden, tapi fiqah kita makin lemah berbanding orang tua-tua kita dulu. Nampak tak? Berbeza. Jadi ulama kata boleh tak guna pandangan tadi? Boleh, mana tak jadi korban sunat. Tapi saya secara peribadi, saya tetap berpegang kepada hukum adalah muktamad, dia akan jadi korban wajib. Okey, kalau orang tanya macam mana nak jadi keluarkan masalah ni, sebab tu jangan pergi tagging tadi. Kalau kita pergi tagging, dia tahu lembu dia, dia tagging, dia tanya, "Pak Jo, mana lembu saya?" Tengoklah 3-3 tu sama aja. Faham tak? Tengoklah 3-3 ekor tu sama aja lembunya. Bila kami nak tahu? Nanti masa hari sembelih tu baru tahu. Cakap macam tu. Jadi kita nak menjaga masyarakat supaya dia tak terjebak jadi korban wajib. Okey. Baik. Masa sembelih nanti. Okey, masa sembelih. Waktu tu baru kita akan panggil peserta korban. Okey, peserta korban ni kita akan buat ni korban. Baik. Kita akan suruh panggil nama fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulanah binti fulan, fulan bin fulan, ada 7 orang, semua ada. Tapi boleh jadi tak semua yang hadir. 5 orang saja, 2 orang tak ada. Contohnya Cikgu Syuriah, 2 orang tak ada. Yang 2 orang lagi tu tanggungjawab siapa untuk niat baginya? Siapa? Pihak pengurusan lah. Sebab tu frontliner, orang yang paling terakhir sekali yang menjadi punca untuk menjadikan lembu itu sah tidak sah korban adalah si tukang sembelih. Sebab tu tukang sembelih pula dia mesti pakar juga dalam hukum fiqah untuk menyelesaikan apa-apa isu yang berlaku. Sebab tu orang yang menyembelih ni dia kena niat bagi pihak. Cukup dia tak sebut nama pun, dia kata aku wakilkan bagi 7 peserta dengan meniatkan korban sunat bagi mereka ini, dan diniatkan juga pahalanya itu disedekahkan kepada keluarganya yang sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia kerana Allah Ta'ala. Habis, selesai masalah. Sebab itu orang yang dipanggil tukang sembelih ni dia kena mengaji fiqah dalam masalah korban ni, supaya
dia terkeluar daripada masalah tidak sah korban. Ini lagi hak peserta tak niat. Orang yang panggil nama pun tak niat. Dia kata, okey, hak tukang nama ni sebut nama aja. Lepas tu dia kata, mari kita ramai-ramai tengok daging lembu korban kita disembelih. Hak tukang sembelih pun kita tanya, saya niat tak niat. Maka tidak sah korban. Dia tetap boleh makan. Dia tak jadi korban, tetapi jadi sedekah sunat biasa sahaja. Fadilat tak dapat tadi. 3 fadilat tak dapat. Rugilah. Maka sebab tu saya nak beri pesan. Kita waktu tu panggil tadi, okey semua, ni lembunya, okey jangan ni apa-apa lagi. Jangan sebut ikut saya. Kata sahaja aku niat korban sunat tahun ini. Contoh kan, korban sunat tahun ini dan aku niatkan pahalanya sedekahkan kepada keluargaku yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia kerana Allah Taala. Selesai? Okey, jadi tuan-tuan, saya nak sebut tadi ulang sebagai satu ingatan. Lembu tu nanti kalau anda kata tuan-tuan tahulah, tuan-tuan berkorban di tempat lain, tempat sendiri kan, lembu tu kalau orang tanya, kambing kalau orang tanya, lembu awakkah buat korban ni? Jawabnya kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, sebut dengan perkataan ikat dengan insya-Allah ataupun ikat dengan perkataan sunat. Contohnya macam ni, orang tanya, tu lembu korban awak ke? Insya-Allah lembu korban saya tahun ini. Ada insya-Allah, selesai, tak jadi korban wajib. Okey. Ataupun sebut, itu lembu korban awak ke? Ya, itu lembu korban sunat saya tahun ni. Sebut dengan sunat, maka tak jadi korban wajib. Selesai? Baik, ada isu nak tanya lagi untuk peserta yang nak niat korban. Okey, faham nak? Maka hari kejadian tu kita kena sunat, kita tengok lembu kita tumpah darah, disembelih dan sebagainya, dan kita juga bertakbir pada waktu itu. Okey? Baik. Kalau berlaku tengah kita lebah lembu ni, okey, sebab tu dalam Quran, saya pun baru dapat ilmu ni sebenarnya. Jadi orang kata kita dalam proses belajar. Dalam Quran sebut wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum fiha khair. Lalu kata Allah, fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf, kata Allah dalam surah Al-Hajj. Apa makna fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf? Iaitu sebutlah nama Allah ketika menyembelih, dan sawaf ini 3 kakinya itu sedang berada di bumi, melekat, mana bertegak. 1 kaki yang diikat. Kalau unta, kaki kiri hadapan diikat. Kalau lembu, kaki kiri belakang yang diikat. Kita hari ni macam mana? Habis semua kena ikat, tuan-tuan. Dia ikat sana, ikat sini sampai lembu tak boleh gerak. Boleh. Nanti saya bagi cara. Cuma saya cuba praktik tahun lepas kita dapat kita pergi kursus, kita buat praktikal sebelum korban. Kita pergi buat tahun lepas korban kat kampung saya hanya ikat 1 kaki je, kiri belakang. Tapi yang penting kepala dah ni. Bila kaki kiri tarik, ikat betul-betul, tambat, tarik, tumbang ke bawah, kaki 3 lagi tu dia tak akan meronta dah. Dia tak boleh lawan dah. Cuma masa sembelih tu pegang kat kepala. Saya tengok, tuan-tuan tak ada tengok Arab sembelih macam mana. Lembu tak ikat pun. Saya nak teringin nak kata nak bawa tukang sembelih Arab tu main Malaysia. Nak tengok macam mana dia boleh buat lembu tu. Maknanya dengar cakap sungguh lembu tu kat dia. Ni bukan unta, lembu. Dia pergi pegang macam ni baju, pegang macam ni lah. Lepas tu senap sembelih. Lembu tak diikat apa pun. Kaki duk tegak. 4-4 bukan 3, 4-4 duk atas tanah. Tak ditumbang pun. Kajian saintifik menyebut kalau diikat seluruh binatang korban ni tadi, dia akan stres dan darah itu tidak akan dapat dikeluarkan habis bila lepas sembelih. Sebab tu kalau kita dah ikat juga, jangan ikat terlalu sampai ni. Tapi yang penting tadi kaedah dia, kalau kaki kiri sudah ikat, maknanya 3 kaki lagi dia tak akan bergerak. Tahun lepas saya buat 3 ekor. Memang ya, lembu tak meronta pun, sembelih pun lebih senang rupanya. Kepala tadi dah tambat, sembelih perap, potong. Kata, dan dia tak stres, lalu dia boleh bergerak. Lepas sembelih tu dia akan meronta. Bila dia meronta, darah tu akan keluar lagi banyak. Dia akan lebih bersih daging itu berbanding bila kita ikat dia, kita streskan lagi lembu tu. Bila lepas sembelih kita tak buka pula tali tu, lambat buka, dia mati pun dalam keadaan kaki berikat. Kata bukan kata tak boleh makan, cuma dari sudut kesegaran daging bagi binatang tersebut tadi adalah berbeza berbanding yang tidak diikat secara kata habis-habisan, dipasung pula dengan kayu dan sebagainya. Okey, kita duduk tuan-tuan sampai patah pula. Itu kena ingat, jangan sampai ada cedera pada binatang korban. Nauzubillah min zalik. Sebab
kita takut bila kata dah ada cedera macam tu, tak sah buat korban. Okey, selesai. Nak masuk fasa 3 yang terakhir.